guna pencil warna ni, janganlah lepas you guna tu macam cincai je, letak tempat dia baik-baik, tempat mahal kan. Okey, kalau nak tahu panas sejuk dia, macam ni dia campurkan, dia dah siapkan dah. Ini dah berubah ni tempat dia sini ke memang sini? Kamu tak buka lagi. Oh tak buka lagi, betul dah takut. Dia ceritalah. Okey, so dekat sini adalah warna panas, kan? Sini dia naik, kat sini sejuk-sejuk, dekat sini dan ada neutral. So kita nampaklah banyak pilihan. Kenapa saya suruh ambil 60 lebih macam tu? Sebab dia tengok warna kuning ni pun banyak pilihan. Okey, teknik dia sama juga guna macam kita buat kita buat tugasan 2, cross hatching. Okey. So sekarang ni kita akan membuat bulatan. Okey, boleh bulatan. Buat tu yang paling susah, buat I tahu. Tapi kejap lagi I suruh buat buat cube lah korang tak jadi. Kalau I suruh buat cube, bulatan tu memang forever tak jadi-jadi. Okey, so kita buat. Okey, kita ingat ya, kita akan membuat warna cerah dan gelap berdasarkan warna panas dan sejuk. You tiba-tiba letak warna hitam, kan dia terus blank warna hitam. Nanti doktor akan ajarkan bila minggu depan kita buat yang ni, bawa untuk latihan. Lepas tu dah start buat minggu ke-13 kot, macam tu doktor akan tunjukkan macam mana nak guna warna hitam ni. Jangan gunakan cepat-cepat tau, jangan guna warna hitam cepat-cepat, jangan guna warna putih cepat-cepat. Sebab pensel warna ni cara nak, okey kalau kita, siapa pernah ambil studio catatan? Tak nak ambil studio catatan? Minor? Ada? Siapa dah ambil? Ambil. Okey, kalau kita buat catatan, hitam dengan putih ni memang tak dibenarkan masuk. Kalau once dia masuk, warna you tak akan naik. Dia akan nampak apa, kalau you dah start guna warna putih kan, warna putih, warna yang ada banyak putih kan. So you akan basuh berusus sampai dia bersih. Dia sama juga yang ni. Sebab bila kita guna catatan tu, kita akan mix sekali kat sini dan kita campur kat sini kan. Tetapi pensel warna kita akan campurkan dia apabila dia di atas, kertas kat sini kita mix. Okey. So contoh dia, kita buat bulat kita ambil tone mana? Okey, kalau kita ambil warna biru, gelap dia, cerah dia, warna kuning. Tak naklah warna merah lah kot. Ni. You pilih lah kat sini ke nak ni. Dia macam tu. So warna dia make sure untuk satu tone, kalau macam yang kita buat cross hatching tu, tone dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun ada tone. Cuma tone dia adalah, inilah tone dia. Kalau nombor 1 paling cerah, warna apa? Warna cerah warna apa? Kuning warna 1. Hue. H-U-E. Hue tu maksud dia tak ada lagi, belum ada campuran putih, belum ada campuran hitam lagi. Dia kena warna ni kot. Dia macam ni kan, dia tak ada ni. Kalau macam watercolor tu dia ada nama-nama dia kan. Okey, so kita akan ambil ni paling cerah. Okey, kalau sini mana paling gelap? Warna macam ni. Ini mungkin yang warna yang nombor 5 nantilah. Okey, dan warna ni mungkin ni nombor 3 dia macam tu. You dah dapat agak-agak. Boleh faham Okey, sekarang ni kita ambil warna favourite doktor. Doktor suka warna purple, biru dan kehijauan sikit. Okey, so kita akan ambil basic dia, kena ambil hue. Okey, faham tak hue? Hue ni maksud dia, you boleh google, warna dia belum campur lagi, lepas tu blue. Dia tak ada lagi cobalt blue. Dia tak ada. Jadi kalau ada yang nama dia jadi dua-dua ni, maksud dia dah campur. Okey, boleh faham Okey, so first layer seperti yang doktor cakap hari tu, kita buat ni dan kita buat dia first layer dia macam mana. Kan? Ingat lagi tak? So lighting dia kat sini. Okey, so ni first layer dia kena jarang-jarang. Jangan first layer tu dah tekan. Ingat dia very light dia. Sebab kita nak buat dia punya first layer dia. Di sinilah lebih kurang first layer. Kena ada jarang-jarang ni sebab kita nak kejap lagi nak masukkan warna dia antara celah-celah bedah dia tu. So tak payah nak gelap-gelapkan lagi. Ni dia punya first layer. Okey, bila second layer kita akan cari warna yang you nak mana. Sebabnya dia akan based on you. Macam I jenis yang memang akan suka gelap dan I akan berusaha untuk mencerahkannya. Ada pula pelajar dia cerah dan dia berusaha untuk menggelapkannya. Dia ikut you punya diri masing-masing. Okey, so I akan ambil ni pula. So ingat dia kena melengkung. So kita yang untuk second layer ni pun kena slow je. Okey, so kita akan nampak sebelah sini, kita akan gelapkan sikit. Nampak tu, dia sama juga macam kalau kita jarang-jarang, dia jarang dan kita rapat-rapat, dia jadi pekat. Sama je macam cross hatching. Nanti kita ambil teknik cross hatching. Okey, tu dah nampak sikit kan, buat cahaya kat situ. Okey, kita tukar. Okey, apa ni nak cakap? Okey, kalau you cakap tadi, warna ni gelap kan? Tapi bila kita sampai kat sini, kita tak tahu dia jadi gelap ke tidak. Sebab dia adalah jadi gelap tak? Jadi. Okey, okey lah. Mungkin ini yang nombor 4. Faham tak? Sebab dia kadang-kadang dia nampak kat sini gelap, tapi bila kita letakkan dekat sini, ada yang tak jadi. Sebab dia warna dia bila dia blend, jadi warna lain. So bila dekat sini ni, you tak payahlah nak campur-campur. Bila sampai dekat sini, kita jarang-jarang lagi. Sama macam kita punya hari tu. Okey, and then kita masuk nak ambil purple. Okey, so sekarang ni kita nak ambil yang cerah ni kan. You ingat ya, kalau you letak warna putih, dia bukan cerah. Dia pudar jauh ke sana.
Dia kalau nak cerah betul-betul macam doktor cakap kena guna yellow. Nak letak yellow tak kat sini? I macam tak suka lagi guna yellow. I nak purple. Sebab kan I dah cakap tak purple kan. Okay. So purple ni kita letakkan. Tapi bila kat sini nampak dia warna cerah kan, tapi bila masuk kat sini nampak dia tak mencerahkan, dia macam menggelapkan lagi kan. Tapi kita tak apalah, kita layan je lah. Nampak tak yang isi yang kosong-kosong ni kita isikan. Still jangan tekan. Dia masih lagi baru berapa layer dah ni dah. Dia dah third layer kan. Jadi second kan yang warna tu, and then kita bagi. Okey, letak kat sini sikit. Ini pun sama, jangan tekan. I tahu I cakap jangan tekan, sekejap lagi korang menekannya macam tak ada hari esok dah. So kita buatlah sikit-sikit kan. Nak buat dia glowing-glowing kan. Okay, so jadi tu kalau dah ini nak guna balik warna ni, yang ni tak kisah. Lepas ni korang rojak je lah, rasa je lah. I tahu untuk satu ni dia akan ada lebih kurang macam ada apa 10 warna sekurang-kurang ni ada. I tak nampak warna tu sampai yang kedekut tu kan. So jadi tu tak jadilah dia. So yang ini dah boleh tekan sikit sebab dia dah layer dah yang atas kan. Okay, so jadi tu doktor nak, doktor dah suka warna pink ni. Inilah pink ni akan mencerahkan area. Nampak tak? Bila you tak matikan dia, nampak pink tu masih lagi nampak dia panas. Dia macam tu, dia main panas sejuk je. Okay, nampak tak? Dia ada sikit sebab cahaya tu bila dia sampai kat sini, dia tak semesti dekat sini, dia ada sikit sini sikit kan. Korang pun cantik sikit. Macam cantik tak hidung. Kita tak pernah buat kan. Okay, so lepas tu nak gelapkan dia lagi kan. You rasa nak warna apa? Okay, kita try warna ni. Dan kita gelapkan dia. Sini. Okay, boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Sekejap lagi kan. Jadi telur dah ada sos, siap korang ya. Tapi ni dah macam warna ni je banyak kan. Macam tak cun pula. Okay, tapi bagikan dia cahaya sedikit. Reflection. Ni macam tak jadi kan. Okay, tak jadi. Jangan. Kita ambil warna ni pula. Ni jadi. Dia macam tu dia main-main ni. Tapi jangan tekan dulu tau. Kalau you tekan dulu nanti dia terus block. Kita tak ada. Okay, tapi I macam rasa macam tak cukup purple. Tak cun pula. So kita tambahlah purple-nya. Okay, ni kita tak belak lagi kat sini. Dia lepas tu you kena apa tu? Pandai-pandai je lah. Nampak tak? Dia akan naturally pekat sendiri bila kita dah layer-layer. Tapi kalau you dah start layer tu pekat sangat, nanti you tak dapat nak gelapkan lagi dah. Itu yang banyak pensel warna habis tu. Kalau you kat sini macam dia pula putih-putih lagi. Okay, dia sama juga macam you buat apa? Guna cross hatching, hilangkan dia. Tapi I tahu sekejap lagi habislah korang tengok-tengok sesuka hati kat sini. So sampailah dia. Okay, dah macam tak puas hati nak tegaklah warna kuning sikit. Nampaklah kuning. Dia bolehlah letak je lah kuning sikit. Nampak tak? Jadi I cakap kita blendkan dia dekat atas kertas ni. Dia letaklah, tapi kenalah ada sikit-sikit kat sini. Tak dia bulat kan. Okay. Nak try dulu. Okay, try dulu.